Zakat fitrah ni kita beri kepada orang miskin, sah atau tidak? Sah lah. Sebab Allah memang beri kepada orang miskin. Ya? Zakat fitrah, dia maka bila sebut zakat saja, yang layak menerimanya ada 8 asnaf. Nah, yang biasanya paling ramai fakir miskin. Jadi kalau kita beri orang miskin, sah. Fakir lebih lagi sah. Apa makna orang miskin? Orang miskin ialah orang yang satu keluarga itu perlukan satu jumlah untuk kehidupannya dalam sebulan, tetapi dia tak dapat jumlah yang dia nak tu. Contoh, kalau satu keluarga laki bini, 2 orang anak, 4 beranak lah, dia perlukan 1,000 sebulan untuk makan minum saja. Bukan joli, hak makan minum, hak penting dalam kehidupan manusia. Faham tak lagi? Dia hanya dapat 900, namanya miskin. Nampak lagi? Itu nama miskin. Apa makna fakir? Fakir ni kalau dia perlukan 1,000, dia tak dapat separuh. Dia hanya dapat 480, 300, 400. Dia panggil fakir. Lebih susah lagi. Maknanya kalau keluarganya besar, perlukan 4,000 sebulan. Contoh, dia hanya dapat 3,000. Itu miskin. Kena faham baik. Jadi beri terus kepada orang miskin. Jadi kamu berilah. Kalau dia memang asnaf zakat, sah. Yang jadi masalah, takut kita tak faham. Kita beri kepada orang yang bukan asnaf zakat. Tidak sah. Nak minta mula meeting dia, tujuh ya. Nah. Kita ingat orang miskin, rupanya tidak miskin. Lepas tu nak minta mula esok. Malam salah uli. Kita minta ulang. Payah dah. Kena qada balik. Kena bayar balik 7 riyal yang lain kepada orang miskin. Jangan main, tak apa, kira angu. Terpang pula. Mana boleh terpang? Tahun ni juga. Faham? Jadi kalau memang asnaf zakat, beri sendiri pun sah. Di antara ramai orang yang tersalahnya, diberi zakat pada anak yatim. Tidak sah. Kerana anak yatim tidak masuk dalam asnaf zakat. Dia pandai-pandai dia. Anak yatim diberi. Jika anak yatim itu miskin, sah. Tapi kalau jika anak yatim itu tidak miskin, tidak sah. Atas nama yatim, tidak sah beri zakat. Nak beri zakat pada anak yatim, biarlah atas nama asnaf yang 8. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia miskin, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia berhutang, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia musabil. Orang yang musafir, sah. Faham tak lagi?